157 projek kerajaan sakit, 46 bawah Kementerian Pendidikan. Soalannya sekarang, siapa yang patut dipersalahkan? Laporan Ketua Audit Negara terbaru mendedahkan sebanyak 157 projek di bawah RMK12 dikategorikan sebagai projek sakit. Antaranya, Kementerian Pendidikan paling teruk, 46 projek tertangguh termasuk pembinaan sekolah, infrastruktur asas yang sepatutnya dah siap bertahun lalu. Lebih mengejutkan, ada penalti berjumlah 54 juta ringgit yang sepatutnya boleh dituntut daripada kontraktor kerana lewat, tapi sampai sekarang belum dituntut pun. Dan bila disemak semula laporan-laporan lepas, pola samanya berulang. Tapak projek tak siap, sambungan utiliti lambat dan koordinasi antara kementerian dengan kerajaan negeri atau pihak berkuasa yang lemah. Benda yang sama setiap tahun. Masalahnya bukanlah sekadar teknikal. Ada juga yang cerita, semua orang tahu tapi susah nak sebut. Contohnya, pelantikan kontraktor yang tak layak. Projek diberi kepada kroni, rundingan terus tanpa justifikasi. Jadi bila projek gagal, kontraktor lepas tangan dan kerajaan pula senyap. Tak ada blacklist, tak ada tindakan disiplin. Akhirnya, duit rakyat yang hangus, bangunan pula tak siap, rakyat yang rugi. Tapi nak salahkan siapa? Masalah ini bukan bermula semalam. Ia dah berlarutan merentasi beberapa pentadbiran. Daripada kerajaan lama, baru sampailah kerajaan hari ini. Sebab itu, kalau nak jujur, isu ini bukanlah masalah parti, tapi masalah sistem. Kalau kita tengok negara lain, ada cara mereka nak selesaikan isu ni. Contohnya Singapura, kontraktor yang gagal disenarai hitam automatik. UK pula, bayaran dibuat ikut prestasi, bukan ikut tarikh siap. Korea Selatan, penalti kelewatan ditolak secara terus, tanpa tunggu tuntutan daripada jabatan. Malaysia pula masih guna sistem budi bicara. Kalau rapat, bolehlah runding. Kalau kena penalti, boleh pula tangguh. Itulah punca utama kenapa projek sakit ni tak pernah sembuh. Masalah projek sakit ni bukanlah sekadar soal kecekapan. Ia soal accountability dan juga integriti. Kerajaan boleh buat 1000 audit, tapi kalau tindakan masih longgar, hasilnya tetap sama, projek akan gagal dan rakyat yang kena tanggung.